Kalau dah macam tu dalamnya cinta awak pada Adele, walaupun dia sakit awak tetap terima sebagai isteri. Yang ini dia dah buat keputusan untuk ikut Sumut Fortila ni. Boleh tak awak kongsi dengan kami daripada first dia minta, lepas tu sampai awak bagi izin. Jom. Mula-mula memang kita sama-sama, sebab kita orang memang dah buat benda ni daripada sebelum kita kahwin, pergi Syria, pergi Lebanon, misi-misi kemanusiaan. Betul. Nah, jadi sebelum kahwin lagi kita dah buat. Takkan sekarang ni saya nak larang. Kan, betul tak? Sebab kita dah biasa dengan benda tu. Cuma misi kali ni memang luar biasa lah. Kita tak expect yang macam ni. Dan dia bagi tahu sepatutnya minggu depan nak kena pergi. Tapi tiba-tiba besok nak kena fly dah. Yang tu yang paling kita macam alamak besok. Lepas tu nak kena beli tiket malam tu juga, apa semua nak kena kan. Jadi perasaan tu memang tak tahulah, tapi campur bau lah. Sebab yang saya redakan dia pergi tu sebab dia bukan nak pergi perang, dia nak pergi hantar bantuan. Kalau isteri kita bawa senjata nak pergi perang, mungkin aku halang, saya halang, tapi disebabkan dia nak pergi hantar bantuan, nak pergi tolong susu. Tapi tempat yang dia nak hantar tu, betul Bil. Tempat perang tu dia pergi hantar bantuan tu. Tempat yang memang tak boleh masuk sebenarnya. Tempat tak boleh masuk. On the way nak pergi ni pun dah macam-macam gangguan kan. Tapi ada ke sebelum awak melepaskan Adele pergi, awak cakap tak apa, awak duduk rumah biar saya yang macam mana tu Mi? Tak, saya cakap dengan dia, tak apalah, kita hantar sama-sama. Yang siapa yang dapat pergi, sebab diorang akan pilih dulu, dia tengok berdasarkan kita. Dia pilih. Berdasarkan kita, apa yang kita dah pernah buat, misi-misi kita sebelum ni, apa yang kita punya ni, dia tengok background kita semua. Tapi itulah, kalau nak kata Allah tu yang nak panggil, betul. saya tak lepas sama saya. Tak lepas. Ada yang lepas.